Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, yang ini Nokta Legend tu. Okay, untuk Nokta Legend tu, contoh customer tanya macam mana nak main kat pantai. Okay, Nokta Legend tu ni dia ada dua. Untuk pantai, dia ada pantai basah ataupun pantai kering. So, kalau tuan-tuan nak main dekat pantai basah, maksudnya masih masuk dalam air, so gunakan mood pantai basah. Tapi kalau tuan nak main dekat pantai belah atas yang kering, boleh juga pakai program lain, fill park. Biasanya dia takkan kacau lah, tak ada gangguan. So kalau nak pakai juga mood pantai, boleh pakai dekat pantai kering. Okay, macam mana nak pergi dekat mood pantai tu? Okay, mula-mula on machine. Okay, on machine. Kemudian pergi dekat beach mood. Okay, ni beach mood yang tiga gambar ada payung ni. Gambar payung tu adalah untuk beach punya program. So kalau tuan-tuan punya program on je, dia dah duduk kat lain. So macam ni nak pindah ke beach mode tu, tekan yang M ni. Tekan M ni, dia akan pindah lah ni. Okay, yang ni relic, yang ni gold nugget, yang ini park, yang ini fill, yang ini adalah untuk beach. Okay, untuk beach, dia ada program WM. So yang ini adalah untuk pantai ke pantai basah, W wet. So yang satu lagi pantai kering. Macam mana nak ubah? Anda kata tuan-tuan punya duduk dekat DM. So running untuk pantai, mesin Nokta dia memang running multi frekuensi. So kat mana nak ubah dia? Pergi dekat sini, tekan sekali, tekan button ni sekali. Okay, yang ini adalah untuk sensitivity. Pergi pindahkan dekat yang ini, frekuensi yang ni. So nak tukar dia, tekan je dekat bawah ni, D untuk pantai kering. Tekan sekali lagi, dia akan pergi dekat W. So W ni untuk kegunaan pantai basah ataupun underwater ataupun pantai berlumpur, memang kena pakai yang ni. Kalau pakai yang D tapi main dekat pantai basah, pantai kering, so dia mungkin akan ada gangguan. Okay, so bila dah setting kat sini WM, and then setting lah dekat pindah semula dekat sensitivity ni. Pindah balik semula dekat sensitivity ni. Okay, bolehlah naikkan atau turunkan sensitivity yang bersesuaian dengan kita. Kemudian buat noise sekejap, rendahkan dulu. Kemudian buat noise keluar balik. Okay, kena keluar balik. Tekan yang ini untuk back back ataupun keluar untuk ke paparan utama. Kemudian buat noise cancel. Yang ini volume, tekan M untuk pindah ke noise cancel punya program. Kemudian tekan right. So bagi mesin buat noise cancel dulu. And then buat ground balance. Wajib buat ground balance untuk pantai. Seeloknya memang buat ground balance. So kat mana nak buat ground balance tu? Keluar dulu muka utama. Tekan ni balik semula. Tekan ni untuk keluar ke paparan utama. Kemudian yang ini function ground balance. Tekan sekali. Okay, tekan sekali untuk bagi auto ground balance. Kita boleh set sendiri. Biasanya pantai duduk dekat kosong. So untuk pantai, bila kita tekan sekali tadi, dia memang berada dalam mood beach, mood ground balance. So untuk pantai, set je dekat kosong. Yang ni kat kosong, okay, right, itu saja. Kalau nak secara kita panggil ni sebagai manual lah, kita masuk kat pantai terus set dekat kosong, dan boleh juga ulang balik untuk buat noise cancel kalau ada gangguan. Okay, cara ni yang paling mudah lah. Kalau pergi kat pantai, nak set kepada WM, beach mode, pantai, kemudian set kepada WM, kemudian buat noise cancel, kemudian buat ground balance. Ground balance macam ni nak buat tadi, tekan je sekali, kemudian terus set dekat kosong, atau tekan right untuk dia buat auto. Macam ni kan, dia buat auto ground balance. Kalau kita nak tekan sekali, yang ini kita buat manual. Kalau kita tekan sekali ni, dia akan ada ikon ni. Kalau tuan-tuan perasan, saya zoom sikit jap. Okey, saya zoom sikit. Okey, kalau dia ada ikon ni, sekejap Okey, kalau dia ada ikon yang ni sekali, okey, so dia akan auto lah. Yang ni dia ada ikon ni. So kita off balik, tekan ni sekali. So yang button ni, yang ikon ni akan sentiasa ada. Yang tu kita panggil sebagai auto ground balance. So kalau nak buat manual, better saya syorkan buat secara manual lah. Manual tu maksudnya tekan je sekali sini, tekan balik semula, off dulu yang auto ni, kena off dulu.
off balik semula yang auto ni. Cuma try set je terus. Contohlah tuan-tuan nak set kepada 10, pasal nak yang ni dia akan berubah, dia akan ikut 11, 10. So untuk pantai biasanya set je auto kosong. Set pada kosong, kemudian keluar. Keluar tu maksudnya, sekejap saya off balik. Keluar tu maksud dia, keluar tu tekan ni sekali balik semula. Maksudnya keluar ke paparan utama. So sekarang nampak tak? Dia dah set kepada kosong, kosong. Okey, ni untuk pantai penting untuk ground balance ni sangat penting. Pantai pastikan, beach tu pastikan buat dekat WM. Kemudian buat ground balance. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.